Kalau yang tak reti nak klik link di bio, reti tengok saja video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal ahli syurga yang saya kasih sekalian, di tuan-tuan, sidang, jemaah, anak-anak qaryah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah projek kita ni dah terlalu laju. Terlalu laju, progres dah terlalu laju berjalan, dan kita mengharapkan agar kita dapat menggunakan ruang solat tambahan ini pada kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak dengan ibadah sunat tarawih di sini. InsyaAllah jemaah ramai di Masjid Malau. Jadi tuan-tuan, sikit je tuan-tuan, kami nak pohon, nak merayu, infak tuan-tuan sikit saja, tak banyak dah. Kita perlukan kos sikit lagi untuk pendawaian elektrik. Untuk lantai ni yang lebih selesa, kita nak pasang mozaik bagi cantik sikit. Jadi kami perlukan sumbangan infak dengan hati yang murah. Tanda orang yang beriman ini, Yelah. dia mesti ada perasaan nak menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satunya di sini tuan-tuan. Jadi kami mohon jasa baik, keikhlasan, kemurahan hati tuan-tuan untuk menginfakkan, untuk kita nak melaksanakan, nak menyempurnakan proses pembinaan ruang solat ini supaya lebih selesa. Di tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama, pakat-pakat klik link di bio. Kalau yang tak reti nak klik link di bio, reti tengok saja video ini. Jangan lupa berjumpa dengan saya atau dengan pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, untuk tuan-tuan nak bagi seberapa banyak mengikut keikhlasan tuan-tuan. Apa yang penting, yang terkumpul dekat masjid cukup untuk kita nak menyempurnakan projek kita ini. Jangan tunggu lama. Cepat klik link di bio ataupun jumpa dengan saya untuk tujuan infak ini. Terima kasih.